Okay, kembali ke dalam channel aku. So, aku nak kongsi berkenaan dengan game. So, aku buat konten game Wuthering Waves. So, aku nak share kat korang kenapa aku buat video ni untuk game Wuthering Waves. So, let's run it. So, yang pertama adalah Wuthering Wave akan collab dengan Cyberpunk Edgerunner. So, dia punya banner, dia punya tarikh dia akan keluar 8 Jun. So, Wuthering Wave dia akan collab dengan Cyberpunk, dan dia ada dua karakter yang boleh playable, maksudnya yang boleh korang main yang tu adalah Lucy ataupun dengan Rebecca. So, untuk Lucy, korang kena pull, korang kena ni lah, macam apa, guna airstrike. Tetapi untuk Rebecca, dia akan bagi free lah. So, korang kena main event dia. Korang kena main event dia, lepas tu barulah korang boleh dapat Rebecca for free, untuk percuma je. So it's okay, you know. Lepas tu sekali dia punya weapon, aku tak tahu dia akan bagi ke tak. So lepas tu dia ada sekali dengan Lucilla. So Lucilla akan ada, dia akan drop banner dia 13 Jun juga. Kalau korang tengoklah anime dia kan, macam aku tengok anime dia Cyberpunk Edgerunner, aku tengok masa bulan puasa tau. Aku tengok 2 tahun ke setahun lepas bulan puasa tu aku tengok. Yang aku ingat, aku tengok masa bulan puasa tau. So aku tengok masa tu aku tengok bosan memang. Aku tengok pasal ada karakter David, tapi kalau dekat Wuthering Wave, David dia tak ada. So it's okay. Bagi aku, dia punya anime Cyberpunk ni, dia macam nak kata depression macam tu. Tapi bagi aku, dia punya anime dia memang sedap lah, tak bosan je lah. Tapi kalau korang nak pull untuk this character Lucy dengan Rebecca ni, korang kena kumpul airstrike saja. Korang jangan buat apa-apa. Yang airstrike tu dah macam diamond tu, macam diamond tu. Lepas tu dia ada enemy boss macam tu. Dia ada Adam Smasher. Adam Smasher adalah enemy boss yang tak selaku enemy boss dekat anime tu, dekat anime enemy boss yang terakhir lah, macam tu. Dia memang kuat lah. So Adam Smasher sebagai boss, sebagai enemy boss, so it's okay, you know. Kalau korang tengok anime dia memang dia yang aku rasa dia tak silap aku, ada dia yang kalahkan David ni tu kan. Ke dia mati sekali dengan David lah, aku tak ingat. Lepas tu dia ada dia punya map baru. Dia ada map baru, Night City. So new area untuk Lucy dengan Rebecca. So that's new for map. New quest untuk Lucy sekali. Ada dia punya quest yang tu dengan Rebecca sekali. Lepas tu dengan Lucilla sekali. Game ni memang okay, best untuk kalau korang main seorang itu. Kalau korang main seseorang, pasti kalau korang nak tengok dia punya city kan, korang nak tengok dia punya city, dia punya quality, dia punya tempat dia, map dia sedap. Dia punya tempat lawa-lawa yang tu.
Lepas tu dia punya enemy pun sedap ada yang enemy yang sedap, ada enemy yang kurang tu. Bukan nak kata kurang, maksudnya yang power itu tau. So kalau korang nak main game Wuthering Waves ni, korang kena download untuk secepat yang mungkin. Korang kena kumpul dia punya astrite tu. Korang kena kumpul astrite. Lepas tu kalau korang suka dengan karakter Lucy dengan Rebecca ni, korang boleh spin untuk diorang. Korang boleh main game, korang boleh main dia punya karakter tu. So macam mana? Korang ada berminat ke tak untuk main game Wuthering Waves ni? Dia collab dengan Cyberpunk ataupun tidak? Apa pendapat korang? So itu saja aku punya video. Aku harap korang enjoy. Kalau korang nak download game ni, dekat Play Store ada. Kalau korang nak main kat PC macam aku, boleh je download kat Google. Kalau korang type Wuthering Wave, dia akan keluar dia punya official website tu. Boleh download kat situ. Kalau kat telefon, kat Play Store ada. So thank you guys.